Kita akan membincangkan sedikit tentang pengalaman-pengalaman masing-masing lah, berkaitan kos masing-masing. So kat sini kita ada 3 kos lah yang berlainan. So kita akan dengar dan bincangkan tentang beberapa topik lah hari ni berkaitan kos masing-masing. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Irfan Muhammad Asri. Kos IT Information Technology, belajar dekat KPTM Batu Pahat. Alright. Assalamualaikum, saya Nur Ismail Tamila binti Ismail. Saya dari Kolej Politeknik Muara Kuantan, dari kos Human Resource Management. Assalamualaikum, nama saya Aina Syafiqah binti Mak Nazri. Saya daripada Universiti Utara Malaysia Simput Kedah dan mengambil jurusan pengurusan industri kreatif. Assalamualaikum, nama saya Uzma Khadijah dari Kolej Tinggi Kuala Batas, kos Animation 2D. Kepada gadget. First tu minat kepada gadget, and then time tengah isi UPU apa semua, dah research apa semua, and then decide untuk ambil IT lah. Sebab lagi mudah lah ambil IT. And then nak tempat yang jauh, jadi kita ambil paling jauh sekali, Johor. Okey, faham. Kenapa memilih kos yang sekarang? Bagi saya HR tu bidang kerja yang luas. Macam admin boleh, semua boleh. Sebab minat kan, sebab memang kerja? Sebab fokus on future lah. Dua-dua minat juga. Okey. Saya ambil kos sekarang ni sebab saya minat dengan industri kreatif. Sebab bagi saya kreatif industri tu dunia luas. Jadi saya nak belajar daripada belakang takbir hinggalah daripada base to the final output. Untuk saya minat kos sekarang. Saya ambil kos sekarang sebab saya jenis pilih kos yang lebih mencabar untuk nak tengok ke mana jauh dia boleh pergi. Yang paling suka, dia mungkin tak ada kena mengena sikit lah, tapi ada subjek ni belajar bahasa Arab. Sebab saya dulu sekolah menengah, sekolah rendah saya belajar bahasa Arab, and then kat sana pun ada juga, tak expect pun benda tu ada. And then kalau subjek yang macam pelik sikit mungkin, yang susah-susah sikit mungkin ITP lah, sebab nak kena buat projek buat website and also web system. Itu lah mencabar sikit. Okey. Pada saya Math yang paling saya suka sebab boleh sekolah, kita boleh target berapa yang kita dapat. Dan kalau yang tak suka tu khidmat masyarakat. Saya tak suka berlakon. Tapi kalau macam ada satu SEM tu khidmat masyarakat, kena urus program, macam okey lah. Yang kena berlakon tak suka. Itu je. Alright, next. Pada saya subjek yang saya kurang suka Sulam sebab dia jujur dengan hati saya. Subjek yang Sulam saya tak berapa suka sebab dia banyak buat macam projek, contohnya macam teater apa semua. Saya tak suka berlakon dan saya tak berapa suka sangat kena berlakon semua. Itulah. Yang suka? Saya suka bahagian design, posting, animation saya suka. Macam kos saya spesifik sikit, jadi more ke kartun. So yang paling saya suka adalah karakter, tapi tak suka moodboard. Dia projek tak ada kena mengena dengan projek dekat diploma, saya ambil diploma. Ni time dah nak habis diploma dan last tu untuk final exam. Tapi time tu my sister nak dia ambil HR, tapi dia nak kena buat website, and then dia ask me for help lah. And then untuk dalam berapa bulan dan berapa hari ke depan final exam, tapi dia nak projek tu malam ni, and then memang nak kena cepat lah, and nak kena hantar projek juga malam tu juga, and then memang nak kena buat dengan cepat lah. Itulah projek yang paling susah sikit lah, sebab nak kena handle dalam waktu yang cepat. Projek apa tu? Cuba bagi detail sikit. Projek tu projek apa? Dia projek, kalau kat saya projek tu dia nak kena buat untuk selling honey tea.
Ini saya buat lah website untuk e-commerce lah. Oh, buat website. Website. Okey. Antara projek apa? Program training development. Macam mana tu? Cuba cerita sikit. Kami kena urus daripada awal sampai akhir. Like, kan kami kan satu kelas tu kena buat dua team. So macam kalau kami yang kena urus program tu, team yang lain tu kena jadi kami punya tulang employee. So kami kena urus dia apa untuk training, bagi ni lah, bagi apa? bagi ucapan kat mereka training lah. Okay. Kerana tu under program nama apa tu? Training development. Training development. Ramai kan join? Satu kelas. Oh, satu kelas. Satu kelas bagi 2 team. Okay, faham? Okay, apa projek? Okay, saya rasa projek yang paling saya macam tak lupa adalah ada 2. Salah satu je projek game. Saya tak ingat subjek tu nama apa, tapi bahagian game. Sebab kan saya belajar kreatif industri, saya kena belajar juga cara buat game. So projek tu saya rasa paling waktu tu macam burn out sebab daripada animation yang kosong dalam bidang game, kena fikir cara untuk masuk software baru untuk belajar game dalam masa terdekat, kena siapkan satu game yang full. Dan waktu tu teammate saya pun kami semua tak ada base dalam Unity, so agak susah untuk belajar daripada mula balik. Memang 100% guna AI dan juga coding-coding tu agak susah. Yang projek yang kedua adalah FYP. FYP buat projek apa tu FYP? FYP kami buat projek 3D animation, iaitu kartun Islamik. Dari segi 2D, semua ni dapat pujian daripada Monster, daripada Warna Colour. Tapi bila datang ke 3D, dia jadi out sebab kami tak pandai nak modelkan kepada 3D balik. So itulah antara yang paling tak boleh lupa. Ya. Okay. Uzma, apa projek yang paling tak boleh lupa? Paling tak boleh lupa review under character story. Dia macam bila SEM 1 and SEM 3, setiap checkpoint akan bawa dari mood board, asal karakter, hingga dari kartun menjadi, dari lukisan tu jadi kartun, pergerakan 3D, 2D. And hasil dia tu kena tanya orang umum, tanya macam Expedia, banyak-banyak syarikat kartun juga untuk dapat feedback and story yang okey tak idea, generasikan idea fresh dari kita orang. Itu je lah, agak sikit lah. Kena nak contribute idea dia susah. Ya, nak karakter bawa idea tu dari SEM 1 kena fresh bawa, and bila dapat sikit komen negatif tu dia jadi takut nak bawa pula ke next level. Time dah SEM 5, SEM 6. Sebab bila dah projek dia tu dah makin susah, and then kita pun time masuk tu tak ada basic pasal IT, and then itulah yang buat susah. And time tu lah rasa macam aduh susah yang kos ni, kenapa aku ambil kos ni kan. Dan tu lah. Tapi dah makin lama hasil dia macam tak terlalu susah, mudah sebab dia ada member-member kan. Jadi saling belajar lah. Okay, SEM 5, SEM 6 total SEM? Total SEM 6, 7 intern. 7 intern. Oh, saya lepas dah ni rasa macam menyesal. Okay. Ada tak rasa macam detik menyesal? Setiap kali nak final. Allah. Tapi lepas tu tak pun. Kenapa tu? Sebab takut yang kita skor tu tak masuk dalam paper. Susah tak? Dah takut waktu final susah tak soalan dia? Mat lah. Mat lah. Okay. Macam saya, ideal lah setiap kali study week. Sebab subjek saya tak ada exam. So mostly yang exam semua MPU course. Jadi yang waktu study week orang study untuk exam, kami tak habis lagi dengan projek. So dia complicated sikit. Memang tak pernah masuk dewan exam ke macam mana? Pernah lah untuk MPU subjek. So yang subjek yang lain tu tak perlu? Tak perlu. Semua based on projek. Okay. Ada tak momen terdetik? Adalah sikit waktu fikir dekat mana nak cari tempat LIS, tempat yang sesuai untuk course animation yang berdekatan lah. Apa dia maksudnya? Maksudnya rasa menyesal sikit ambil course tu sebab tak tahu dekat mana yang boleh ke mana, and dekat mana syarikat mana je yang sesuai menggunakan always perkhidmatan
apa karakter 2D. Oh, perlu explore lagi lebih, tak tahu mana lagi syarikat yang Ya. Saya tu tak pastilah, tapi mungkin nanti kita akan company mungkin akan buat kepada website tu memang bidang saya lah. Jadi dah dapat je projek tu, and then maybe akan jadi 100% lah. Sebab IT yang saya belajar lebih kepada website dengan web system. Okay. So untuk sekarang ni belum dapat projek website, sekarang ni berapa persen? Sekarang ni mungkin 30. Tu apa? 30. 30. So 70 belum digunakan lah. Belum digunakan. Alright. Okay, kalau macam Isma, berapa persen? 100%. Memang bahagian management lah. Okay. Aina? Saya tak tahu nak cakap berapa persen, tapi saya bagi dia lah. Apa yang saya belajar sekarang ni masa intern adalah kena dengan kos saya. Salah satu dia contoh bahagian marketing, multimedia, bahagian pengurusan tu, dan kelas komputer juga salah satu apa yang macam saya pernah belajar, dan cuma beza dia saya mengajar, itu je. And then banyak bahagian poster, design poster, marketing. Okay, tu agak-agak berapa persen tu? Agak-agak. Ya, dalam 30-40% sebab majoring saya pada animation. Jadi kalau macam dia agak susah untuk melahirkan output animation menggunakan Blender. Tambah pula kalau saya seorang. Itulah. So makna kalau dapat projek yang ke arah mana yang boleh kata 100% gunakan dari kos kat sini untuk buat kartun? Saya rasa kalau macam ni, macam poster lah, poster kepada Kalau video animasi tu okey lah. Okey, sekarang tu 100% gunalah kalau video bagai animation tu lah. contoh macam membuat contoh saya boleh gunakan watak yang saya ada untuk FIP, yang saya buat sendiri untuk FIP, guna untuk promote pusat tuition, pusat company kita ke, macam tu lah. Oh, okay, bahagian animation lah tu, bukan video yang biasa-biasa setakat buat masuk CapCut lah. Tu ada dia punya ni. Okey. Jelas? Kalau macam Uzma, berapa persen digunakan? Untuk ikut yang projek sebelum ni sempat ada juga guna apa persen tu, cuma salah saya juga yang tak bagi orang kata improvement lebih dekat projek tu, so dia jadi saya boleh dapat 50%, tapi saya hanya mampu lepas ke 30% saja. Kayaknya tak guna sebenarnya, dapat projek tu sesuai dah dengan bidang betul. Sempat ada peluang dapat yang kena dengan bidang, tapi tak ada limit masa yang tak ada kesempatan untuk beri beri perkhidmatan yang selengkapnya. Okey, kayaknya tak siap based on due date sini, tapi tak siap based on due date lah. Tak beri sepenuhnya komitmen. Alright. Kalau diunduhkan mesti pilih kos yang sekarang lah. Sebab apa yang kita belajar ni macam first kita tak tahu apa-apa tentang apa yang kita belajar, and then lepas sen kita tahu macam macam ni benda ni, macam ni, and then kita pun dah buat projek, kita dah tahu macam mana nak buat apa semua, and then benda tu buat kita happy lah buat benda tu, time kita buat benda tu, and then kita takkan kalau undur masa sekali pun saya takkan ubah lah. Memang skillnya ni. Okey, mau minat yang IT. Okey, Isma? Kalau dalam SPM result elok saya ambil nursing, tapi kalau macam tu juga ambil je lah HR. Okey, minat bahagian nurse lah. Alright. Saya suka safety, tapi ambil je lah HR sebab senang sikit. Okey. Kalau macam saya, kos yang mana saya dapat sekarang ni bukan 100% apa yang saya nak dan saya minat, sebab waktu dalam UPU dulu start daripada SPM memang fokus saya jadi cikgu counselling ataupun cikgu sastra. Tapi saya apply tak ada rezeki. Semua Maxi pun tak lepas kan. Jadi saya dapat pilihan animation. So kalau dapat diundurkan masa, nak kos apa? Saya akan buat betul-betul sampai saya dapat cikgu counselling. Cikgu counselling tu lah. Alright. Okay, Uzma? Kalau kata kat SPM, saya nak cari lagi kos yang lagi mencabar daripada animasi. Apa tu contoh kos lagi mencabar? Nak kos apa? Apa tu yang
Boleh lah. Yang mencabar tu cakap otomotif perempuan tak boleh, bila belajar otomotif perempuan tak lagi jauh. So kalau ada peluang untuk patah balik, maybe saya jadi otomotif kot. Otomotif, minat otomotif lah. Sikit lah, dia lebih rasa macam nak biking something tanpa bantu orang lain. Kos engineering, puan tanya. Engineering pun ada cabaran dia, tapi dia dah nampak dari kita tak masuk pun kita dah nampak dia boleh pergi mana. Nak cari yang kos yang kita masuk, kita tak tahu dia nak pergi mana. Kena nak kos yang tak tahu hala tuju ke depan ke macam mana? Oh, nak. Ya, sebab apa maksud kalau lagi lama lagi bagus saya belajar daripada get ready masuk bidang ni kot. Oh, nak kos yang macam dia terbuka. Dia tak tertumpu straight ke engineering, straight ke engineering lah. Tapi nak kos yang macam terbuka. Okay. Jenis-jenis yang ambil IT, first, kalau contoh lah, kita ni tak ada first time masuk, tak ada cakap knowledge tentang IT ni memang agak down sikit. Tapi jangan risau, kita belajar slow-slow and research lah. IT ni banyak, dah contoh kita sedang TikTok apa semua, kita ada information, banyak je information dia. And then kalau contoh tak tahu, kita tengok YouTube. YouTube dia ada banyak cikgu-cikgu yang ajar and memudahkan urusan lah untuk kita bekerja. And itu je kot. Itu saja. Okay. Untuk kos tadi, kos apa? Kos HR dan management. So apa boleh bagi kata-kata kepada adik-adik ni yang nak ambil kos ni? Tak payah overthinking sebab kita kan memanglah daripada kosong kan, tapi dekat sana nanti ada lecturer yang kat pada kosong tu dia naik tangga lah, dia ajak step by step. Ya, so siapa yang nak boleh je ambil. Boleh je. Tak payah fikir. Okay. Ya, lulus jalan terus. Okay. Ni kos animasi. Animation. Tapi major saya tapi saya punya course tu creative industry. Jadi saya nak cakap keseluruhan dulu. Okay, boleh. So kalau nak masuk course untuk creative industry ni, satu, kita tak boleh pilih kasih sebab semua 5 meja tu semua terlibat satu sama lain. So kita kena bersedia untuk hadapi semua masalah dan semua software-software tu. And then if kita choose salah satu, contoh animation, kita tolong jangan belajar just satu software je. Kena belajar software-software berkaitan dengan film and also music sebab semuanya berkait. Okay. Next, animation juga yang ni. For animation dia tak spesifik yang ada, tapi selagi ada orang kata imajinasi tinggi, pandai berkarya and boleh pergi jauh, rasa kartun korang tu boleh dapat sokongan ramai, boleh pergi jauh untuk bangkitkan generasi muda, bawakan karakter baru yang nice, boleh melawankan dengan negara lain pun dah boleh je masuk apply, walaupun step dia sebenarnya agak lambat sikit berbanding yang lain lah. So kalau kata korang macam ni cakap, mana-mana pun wajib, walaupun animation dia dia hanya kartun pergerakan, tapi dia mesti korang kena belajar music, belajar dance, belajar setiap pergerakan always kartun, apps yang ada, Adobe, semua benda tu semua korang kena belajar sebab dia memang berkait untuk hasilkan satu short movie ataupun yang boleh top lah. Alright. Okay, baik. So itu antara kata-kata terakhir lah daripada senior-senior kos IT, HR dan animation lah. So kat sini kita dah sampai ke penghujungnya. So itu sahaja untuk podcast kita hari ni. Okay, semua tengok sini. Dah habis dah. Kita nak screenshot satu. Okay, bye-bye. 1, 2, 3.